Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini dapat kita berkumpul dan berkumpul bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan mengadu-adukan terima kasih kepada Tuan Pengerusi Barisan Jatuh Kuasa Surau Al-Amin. Dan pada malam ini tidaklah saya nak berceramah, tidak, kerana kita tahu orang-orang yang di sini pun lebih alim daripada kita. Alim ulama ada yang dalam bidang yang lebih pakar dan lebih keilmuannya lebih jauh daripada saya, dan lebih kepada kita nak berkongsi apakah makna ataupun amalan-amalan yang kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Dan dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah seorang daripada ummahatul mukminin, daripada isteri baginda junjungan Nabi SAW, yang mana kalau kita tengok kepada bilangan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah sangat-sangat banyak. Dan daripada kebanyakan hadis yang diriwayatkan itu, sebahagian besarnya adalah berkait dengan amalan-amalan harian ataupun doa. Begitu juga dengan isteri Nabi yang lainnya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, yang juga meriwayatkan hadis, dan di antara isteri Nabi dialah yang paling banyak. Dialah paling banyak. Sebahagian ulama hadis merekodkan sekitar 5,000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa boleh berlaku demikian? Pertama sekali persoalannya, kenapa walaupun kita kata Nabi ini ada berbilangan isteri, banyak isteri, dan Nabi dalam isteri-isteri baginda itu Nabi membuat giliran. Kenapa tidak sama hadis yang mana diriwayatkan oleh setiap daripada isteri baginda? Sedangkan masa ataupun kita kata Nabi SAW di kalangan manusia dialah yang paling adil dari sudut kita kata dengan isterinya, dengan masyarakatnya, dengan sahabat-sahabatnya. Kerana inilah kelebihan yang pertama sekali ulama menyebut bahawa inilah kelebihan yang ada pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana tidak diberikan kepada wanita-wanita yang lain. Seumpama kita selalu, saya bila berkuliah dengan pelajar-pelajar, selalu kita menyebut sebagai contoh analogi, perumpamaan. Ilmu ini milik siapa? Mana para pelajar hadir ini di sini, apakah tujuannya? Sebahagian besar menjawab untuk mendapat ilmu, cari ilmu, menuntut ilmu. Tak kira bidang apa-apa pun, ada bidang yang mungkin fakulti hotel dan pelancongan, ada bidang fakulti bisnes. Pokok pangkalnya ialah ilmu. Kita mendapatkan, mencari ilmu. Baik. Tujuan kita, matlamat kita sebagai manusia berusaha mencari ilmu. Tetapi natijahnya, penghujungnya, tak perlu kita pandang hujung semesta, kita kata sebagai contoh. Tak perlu, mana ending kita ni nanti, mungkin kita tengok hujung kuliah 8.30 nanti kita berhenti. Adakah kefahaman yang mana kita kongsikan pada malam ini, setiap daripada kita ini sama kefahamannya? Ilmu yang didapati daripada perkongsian ini pada malam ini sama kefahamannya semua di antara kita? Sama ke? Tak sama. Kenapa boleh berlaku begitu? Sedangkan yang bercakap ini orang yang sama, kita berkongsi seorang, yang mendengarnya orang yang sama, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Mata melihat mata yang sama, telinga melihat telinga yang sama. Tapi kenapa boleh difahami dengan kefahaman yang berbeza? Kerana hakikatnya hujung jatuhnya kembali kepada apa agak-agak jawapannya?
Walaupun kita kata mungkin ada di kalangan yang hadir ni, sebagai contoh para pelajar, ada yang hadir ni mungkin para pelajar hari ni dunia teknologi kan, para pelajar lebih advance lagi pada kita. Kita pakai iPhone pun edisi lama. Para pelajar dah memang up to date dengan iPhone lagi, dengan dengan iPad lagi, dan buat catat apa yang pensyarah ataupun maklumat yang mendapati, dicatat lagi. Manusia yang sama, ada yang mencatat, ada yang buat rakaman lagi suara. Tujuannya apa? Nak balik nanti didengar balik. Tapi kenapa kefahaman itu Allah Ta'ala berikan tidak sama? Ilmu itu Allah Ta'ala berikan tidak sama. Kerana kita manusia hanya Allah Ta'ala perintahkan supaya wa qul i'malu, sebagaimana ayat yang kita baca pada awal tadi. Wahai manusia, beramallah, bekerjalah, berusahalah dalam melaksanakan ibadah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, pasti Allah Ta'ala akan melihat segala amal kamu. Rasul akan melihat segala amal kamu, menjadi saksi di atas amal kamu. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan pasti kamu akan dikembalikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui segala perkara yang ghaib, segala perkara yang tersembunyi maupun perkara yang nyata. Pokok pangkalnya ialah kita manusia hanya berusaha, tetapi yang memberikan kefahaman itu ialah Allah, Tuhan. Di situ matlamat ataupun akidah seorang Muslim. Begitu juga kalau kita lihat sebagai contoh, kenapa di kalangan kita kalau kita tanya pada hari ini dan masing-masing ada jawapan, dalam dunia pada hari ini siapakah yang menguasai ekonomi umpamanya? Adakah orang Islam yang paling kita kata kekuat dari segi ekonomi? Tidak. Walaupun kita kata sedangkan orang Islam sebahagian besarnya semua buat semua perintah Nabi. Sebahagian bila kita solat, kita bayar zakat, kita segala perintah Nabi dan Allah dan Rasul kita buat. Tetapi kenapa Allah Ta'ala berikan dari sudut nikmat kekayaan itu miliknya terletak pada orang yang bukan Islam? Kerana kalaulah manusia meletakkan bahawa usaha itu ialah segala-galanya, maka orang bukan Islam juga berusaha, tapi ada sebenarnya mereka lebih berjaya daripada orang kita, orang Islam. Menunjukkan bahawa kita manusia ditentukan Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha, natijahnya ialah pada Allah. Pada Allah. Baik, itu akidah seorang muslim. Baik, hadis riwayat Ummu Salamah, kembali kepada hadis kita. Berbunyikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla as-subha hina yusallimu yaqulu, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada solat subuh, setelah memberikan salam, beliau membaca, "Ya Allah, Allahumma inni as'aluka." Wahai Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama, Nabi minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Wahai Allah, berikan kepada aku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang baik, tayyib. Selalu kita dengar halalan tayyibah. Halalan tayyibah, halal lagi baik. Wa amalan mutaqabbala, dan yang ketiga ialah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahkan disebut dalam hadis yang lain, kenapa Nabi SAW memohon kepada Allah untuk direzekikan ilmu yang bermanfaat? Kenapa Nabi SAW memohon kepada Allah? Dan bila Nabi mohon, kita kena faham segala apa itu hadis, apa itu sunnah, ialah ada tiga perkara. Hadis ada tiga perkara. Yang pertama, apa yang disandarkan kepada Nabi dari sudut kata-kata Nabi, ma'udhifa ilan Nabi min qaulin, daripada kata-kata Nabi, au ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin, ataupun perbuatan Nabi. Contohnya apa yang Nabi kata jadi hadis, jadi sunnah. Apa yang Nabi buat, perilaku Nabi, contohnya pergerakan Nabi dalam solat, cara Nabi mengangkat takbir Allahu Akbar, para sahabat melihat bagaimanakah paras umpamanya kedudukan tangan Nabi ketika mengangkat takbir. Perbuatan Nabi itu menjadi hadis. Begitu juga dari sudut au taqririn, ataupun diamnya Nabi daripada berkata-kata. Contohnya macam mana? Contoh yang biasa kita dengar, bila mana para sahabat Nabi pernah satu ketika berjalan dalam satu permusafiran, dan
singgah di salah satu daripada kampung para sahabat. Yang mana ketika itu Nabi SAW dihidangkan dengan satu makanan. Satu masakan yang dimasak daripada dhab. Dhab ni mungkin kita, antara kita ada yang pernah melihat sejenis biawak padang pasir, biawak padang pasir. Nabi tanya, "Mahaza, wahai para sahabat, apakah ini?" Para sahabat pun teranglah, inilah sejenis binatang biawak padang pasir yang memang kami makan makanan tersebut. Lalu apa jawapan Nabi? Adakah Nabi makan? Nabi tak makan. Adakah Nabi larang para sahabat makan? Nabi juga tidak melarang. Maksudnya apa? Isyarat Nabi diam itu menunjukkan halal ke haram? Faham tak? Diamnya Nabi maksudnya halal ke haram? Halal lah kan. Kalau haram, nescaya Nabi akan orang pertama sekali larang para sahabat untuk makan. Maknanya diamnya Nabi daripada berkata-kata juga jadi hadis. Juga jadi hadis. Jadi hadis ni ada 3 komponen. Satu, kata-kata Nabi, apa yang Nabi perkatakan, Nabi cakap, Nabi nasihat, jadi hadis. Yang kedua ialah perbuatan Nabi, gerakan Nabi dalam solat umpama menjadi hadis. Begitu juga dengan yang ketiga ialah pengakuan Nabi, itu diamnya Nabi daripada berkata-kata. Baik. Dari sudut itu jadi hadis. Baik. Baik, kenapa Nabi minta? Para ulama membincangkan kenapa dalam hadis ini Nabi mengajar kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai umat Nabi Muhammad untuk minta supaya, dan ini merupakan kalau kita tengok teliti doa-doa harian ataupun amalan harian, mesti akan ada salah satu daripada pilihan doa tersebut ialah doa ini. As'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kenapa Nabi, pertama sekali kenapa para ulama bincang, kenapa Nabi minta ilmu yang bermanfaat? Tidakkah cukup Nabi itu sebagai seorang Nabi? Adapun kalau kita, kenapa tidak diminta? Contoh, kalau kita manusia ni kalau diberi pilihan lah, kalau kepada kita, apakah hajat ataupun kalaulah Allah Ta'ala bagi pilihan, apakah satu doa yang kita nak minta kepada Allah, yang paling satu je? Apa agak-agak yang kita nak minta? Nak minta kaya ke, nak minta apa? Agak satu kepilihan sahaja. Apa agak-agaknya? Fitrah manusia dia akan minta apa? Dia akan minta kepada keduniaan. Minta kepada keduniaan. Kalau nak bilang kepada satu-satu hajat manusia banyak, tapi kalau diberikan pilihan mungkin dia akan minta dunia berbanding akhirat. Kenapa begitu? Kerana fitrah manusia, dia mudah percaya, mudah yakin, mudah beriman kepada suatu perkara yang dia nampak. Dia nampak. Sebab itu perbincangan ulama-ulama akidah mengatakan bahawa kenapa di kalangan orang yang beriman ini sukar kalau mereka yang percaya kepada percaya dibesarkan dengan didikan Islam tidak menjadi masalah. Yang menjadi sukar bagi sebilangan kita orang Islam ialah mereka sukar untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kerana apa? Kerana Islam ini berdiri di atas agama wahyu. Berbanding agama-agama yang lain selain daripada Islam, mereka berdiri di atas agama yang mana beriman pada Tuhan yang nampak. Sekalipun Tuhan yang nampak itu ialah daripada ciptaan mereka, mereka buat, mereka cipta, bahkan menjadi perniagaan. Tapi itulah manusia, fitrahnya mereka suka ataupun mereka mudah untuk beriman kepada satu perkara yang mereka nampak. Baik, jawapannya ialah kenapa Nabi minta ilmu yang bermanfaat? Kerana di sebalik ilmu itulah yang akan memberikan jalan kepada manusia kembali kepada Tuhan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan setiap sesuatu yang mana dianggap mengetahui berilmu itu pasti akan ada orang yang lebih mengetahui. Sebab itu kita tidak boleh, walaupun kita mungkin sebilangan orang ada sedikit sikap yang mana bila dia belajar sesuatu, umpamanya sebagai contoh, bila kita belajar Al-Quran, kadang-kadang kenapa kita fikir kita belajar banyak guru dah, umpamanya perbetulkan Al-Fatihah sahaja, tetapi bila belajar dengan guru yang lain, masih lagi sangkut Al-Fatihah. Kenapa boleh jadi begitu? Tidak cukupkah guru yang mana kita belajar umpamanya? Kerana kembali balik kepada ilmu. Kembali, bukan kita katakan guru yang mana kita mengajar, kita pernah belajar dengan itu salah ataupun tidak betul, tidak. Kerana itulah ilmu, sifatnya untuk mengajar manusia tentang perkara-perkara yang memberikan manfaat, dan kelebihan itu padanya ada barakah yang tertentu. Dan yang kedua ialah rezeki yang baik. Rezeki yang baik, sebagaimana
Kita sebutkan tadi, bila kita sebut istilahkan halal, halalan tayyibah. Halalan tayyibah. Rezeki yang baik dengan arti kata halal bukan sekadar kita mencari yang halal, tetapi baik. Baik dari sudut apa? Baik dari sudut proses pembuatannya, baik dari sudut kandungan makanannya. Sebab itu kita orang Islam kena menjaga dalam perkara-perkara yang seumpama ini. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana apa? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah menyebut nombor hadis 925. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita minta pertama sekali dari sudut rezeki yang baik? Kerana nantinya la tazulu qadama 'abdi, kata Rasulullah, tidak akan berganjak kaki anak Adam ini hatta yus'alu an khams, sehinggalah dia akan ditanya tentang 5 perkara. 5 perkara. Di antaranya ialah wa malihi min aina iktasabahu, daripada hartanya ke mana dia belanjakan harta tadi. Kita dapat kita berusaha bekerja, pendapatan kita adakah pendapatan yang baik, ataupun padanya ada unsur-unsur yang syubhah. Unsur-unsur yang syubhah. Wa fi ma anfaqahu, dan ke manakah bila kita dapat, ke manakah kita belanjakan? Ke manakah kita belanjakan? Wa madza amila fi ma alima, dan apakah yang dia amalkan daripada ilmu yang dia ada. Dan semua itu perkara-perkara yang memungkinkan untuk seorang itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapakah Nabi SAW banyak dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh baginda menyebut tentang doa adalah suatu ibadah. Bahkan menyebut tentang doa-doa ini perlu untuk sentiasa umat ini untuk amalkan. Kerana doa adalah ibadah yang pertama. Yang kedua ialah doa adalah senjata bagi umat Islam. Doa adalah senjata bagi umat Islam. Sebagaimana Nabi SAW pernah berdoa. Abu Jahal kita kenal, Amr bin Hisham. Nama Abu Jahal ini gelaran dia. Nama sebenarnya Amr bin Hisham. Dalam perkembangan Islam ini, di antara doa yang masyhur disebut dalam Sirah Nabawiyah, Durus wa Ibar oleh Mustafa Sibai, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah satu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Wahai Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu daripada 2 orang Umar. Salah satu daripada 2 orang Umar. Siapakah yang dimaksudkan? Yang pertama yang hidup satu zaman dengan Nabi ketika itu, sama ada Umar Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham. Umar Al-Khattab kita kenal, Amr bin Hisham Abu Jahal. Dan nescaya dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Umar Al-Khattab menjadi orang yang mana menerima hidayah daripada Allah dan mengikut menjadi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan kepada kita kata pembantu ataupun orang kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi saifun min suyufillah, pedang daripada pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu doa merupakan perkara yang mana dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Selain daripada ia merupakan ibadah, dan ia merupakan salah satu senjata bagi umat Islam. Sebagaimana dalam peperangan Badar, kita menyaksikan bahawa Nabi SAW mengangkat tangan sehingga ridak Nabi, selendang yang pernah Nabi pakai selalunya jatuh ke lantai. Selalu Nabi dalam syama'il, kita belajar Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ni salah satu kitab yang mana menceritakan kepada kepribadian Nabi. Oleh Imam At-Tirmizi. Kalau kita, dan hari ini pun banyak dijual di kedai-kedai buku terjemahannya, asalnya kitab Arab, tapi menarik kitab itu kerana menceritakan sosok tubuh Nabi bagaimana, rambut Nabi bagaimana, Nabi minyak rambut, begitu juga Nabi simpan rambutnya paras mana, cara Nabi berjalan macam mana, cara Nabi bercakap macam mana, ketika Nabi marah bagaimana fi'il perangai Nabi, akhlak Nabi. Dan semua perkara yang berkait dengan peribadi Nabi itu disebut dalam Syama'il Muhammadiyah, terjemahan yang dibuat pada hari ini ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi disebut Nabi pakai ridak selalunya di atas bahu ini,
Dan ketika itu dalam peperangan Badar, tidak pernah itulah kali pertama dalam sejarah Nabi mengangkat tangan ke langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya apa? Nabi minta apa dalam peperangan Badar? Supaya diberikan kemenangan kepada tentera Islam. Yang mana ketika itu antara hajat Nabi, perhitungan Nabi menyebut bahawa maksudnya, wahai Allah, sekiranya kamu tidak memberikan kemenangan kepada tentera Islam pada hari ini, lan tu'min abada, lan tu'bad abada, nescaya kamu wahai Allah tidak akan disembah atas muka bumi ini. Itu doa Nabi ketika itu, menunjukkan apa? Ulama menafsirkan doa Nabi itu menunjukkan kepada pengharapan yang penuh mutlak kepada Allah. Dan ternyata Allah Ta'ala tidak mensia-siakan hamba kekasihnya, mentakdirkan beribu malaikat yang datang menyambut kepada, memperkenankan doa Nabi SAW. Dan itu satu doa pengharapan. Kalau kita fikir Nabi SAW merupakan seorang Nabi, pesuruh Allah, Khalilullah. Tidak bolehkah bagi Allah, tak perlu sampai Nabi berdoa mengangkat setinggi ke langit sehingga Abu Bakar kata, cukuplah Rasulullah, Allah Ta'ala mendengar doa kamu, padanlah berdoa, cukuplah. Kerana rintihan Nabi yang terlampau begitu rupa. Tidak bolehkah bagi Allah, tak perlu Nabi begitu rupa bersungguh-sungguh berdoa, minta terus Allah Ta'ala kabulkan, kerana dia kekasih Allah. Apakah hikmah atau pengajaran yang kita boleh ambil? Menunjukkan apa? Menunjukkan kembali balik kepada akidah tadi, ialah berusaha sekalipun dengan kita kata dari sudut strategi sudah pun diatur, perancangan persediaan sudah pun dirapi, disusun, akan tetapi hujung jatuhnya, keputusannya, natijahnya kembali kepada Tuhan. Dan itulah ikhtiar manusia. Itulah ikhtiar manusia. Sebagaimana dikatakan bahawa baik, kita jawab nanti ke jawab sekarang? Nanti tak apa. Baik. Sebagaimana dalam peristiwa Maryam, kita tahu Maryam ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Pernah satu ketika Maryam ini berteduh di bawah satu pokok, yang mana ketika itu datang rasa lapar yang sangat lapar. Dalam keadaan ibu yang mengandung hamil, penat, letih dan lemah. Tetapi walaupun dalam keadaan begitu, seorang kekasih Allah yang Allah Ta'ala sangat menyayanginya. Tapi walaupun dia keadaan lapar, minta kepada Allah supaya direzekikan sesuatu yang dia boleh makan. Tapi diminta turun ayat yang menceritakan bahawa, wahai Maryam, goncangkan pokok. Goncangkan pokok. Kalaulah kita fikir seorang yang mana ada kudrat yang tidak sebegitu kuat, hamil lagi, penat lagi dengan emosinya, seorang ibu yang mengandungkan anak, tidak bolehkah bagi Allah memberikan terus makanan tanpa diminta ataupun tanpa kita kata perlu berdoa? Nanti Allah Ta'ala mengajar bahawa seorang manusia, seorang hamba Allah kembali kepada Tuhan dengan berusaha sekalipun dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah dalam berdoa ini, kata Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar, menyebut bahawa berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama dengan sepenuh hati. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan sepenuh hati. Kita kadang-kala mengambil sikap yang mudah ataupun tidak bersungguh. Bukanlah satu perkara yang dosa, tapi kesungguhan itu perlu kadang-kala untuk memastikan kita ni betul-betul berhajat kepada Allah. Tunjuk di hadapan Allah. Sekalipun air mata kadang-kala kita ni susah untuk keluar. Tambah-tambah kita bagi lelaki ni kadang-kala susah nak sentuh hati kita ni. Tapi suasana yang mungkin, dan tuan-tuan dan saya percaya, mungkin mudah bagi kita ketika mana waktu sebelum subuh itu. Mungkin kalau waktu-waktu yang lain mungkin kita disibukkan dengan urusan harian. Tapi suasana yang paling, sebab itulah betul sebagaimana Allah SWT qumil laila illa qalila, bangunlah malam walaupun sekejap, walaupun sebahagian daripada malam, kerana itulah waktu yang tenang untuk kita beribadah. Dan diajar juga kepada kita ialah bila kita minta, dan kita sebagai manusia sangat-sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat-sangat berhajat kepada Allah, berdoalah sepenuh hati. Kata Imam Nawawi, yang pertama sekali
Adab kita dengan Allah Ta'ala bila nak berdoa, berdoalah dengan sepenuh hati. Kita menaruhkan keyakinan kita, keimanan kita, pengharapan kita, tawajuh kita kepada Allah sepenuhnya, sebulat-bulat tekad, tanpa ada perasaan yang lain. Tanpa ada perasaan yang lain. Kerana apa boleh berlaku begitu? Kerana manusia fitrahnya kadang-kala ada terdetik dalam hatinya, bila dia berdoa kadang-kala tidak menunjukkan kesungguhan. Bila dia berdoa seolah-olah mengambil doa itu suatu perkara yang remeh. Sebagaimana kita berdoa harian, maknanya doalah, mana mintalah sebagaimana yang biasa. Sedangkan apa yang biasa tu, lafazkanlah yang biasa tu, sekalipun berdoa dengan bahasa kita. Dan Allah Ta'ala bukan tidak memahami, bahkan bahasa itu dicipta oleh Tuhan. Berdoalah sekalipun kita tidak boleh berbahasa Arab. Dan di manakah kalau kita belajar mengikut amalan ataupun adab, yang tempat di manakah dalam solat itu yang kedudukan kita sebagai hamba ni paling rapat dengan Allah Ta'ala? Di mana? Pertama sekali dalam sujud. Dalam sujud. Kenapa dalam sujud? Apa hikmah sujud itu sebagai tempat yang paling rapat hamba-Nya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kerana manusia ini diciptakan adanya perasaan yang naluri manusia itu ada, cuma beza dia di kalangan kita mungkin banyak ataupun sedikit. Ialah perasaan merasakan diri itu, rasa ego dengan diri sendiri, ataupun ego dengan orang, ataupun rasa diri ini hebat, rasa ni diri ini lebih daripada orang lain. Dan begitu juga fitrah manusia, kadang-kala apakah yang menjadi kemuliaan bagi manusia ialah pada muka. Muka ini maknanya sebab tu kita selalu kata-kata ataupun orang tua selalu sebut bila pesan kepada anak-anak, jagalah perangai. Kerana apa? Kalau tak jaga perangai, pasti yang akan berikan mencemarkan yang baik ialah cemar air muka mak, contoh cemar air muka ayah. Kenapa air muka? Kerana muka lah yang menjadi perkara yang mana salah satu perkara yang tinggi dalam kehidupan manusia. Dan walaupun begitu, kita kata dari sudut kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita meletakkan muka kita yang mulia ini, muka kita yang bersih ini, muka kita yang selalu kita jaga ini, lebih rendah kedudukannya daripada papan punggung kita. Sebab tu disebut dalam hadis, tempat yang aqrabuna ilallah, tempat yang kita paling dekat, paling hampir kepada Allah ialah ketika sujud. Ketika sujud. Dan tempat yang kedua dalam solat ialah kita sebelum daripada kita salam. Sebelum daripada kita salam. Sebab tu kalau kita solat berjemaah, maknanya kalau kita sebagai imam, maknanya ambillah masa sekejap sebelum daripada salam itu untuk berikan ruang supaya kita boleh berdoa. Kerana itu tempat yang paling mustajab, tempat yang kedua selain daripada sujud. Baik. Kemudian yang kedua ialah kata Al-Imam Nawawi dalam kita syarat dan kita menzahirkan doa ini, merasakan bahawa ataupun merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam doa kita, dalam pengharapan kita, dalam kita memohon sesuatu. Merendahkan diri sebagaimana kata tadi. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat menyukai hamba-hambanya yang terus-menerus berdoa kepadanya, minta kepada Allah. Yang jadi kita kadang-kala kita ni tidak merasakan mempersoalkan kenapa kita dah berdoa lama dah, minta banyak kali dah, usaha pun dah buat tapi tidak diperkenankan. Mungkin barangkali doa itu ditangguhkan, tidak diberikan, dikurniakan di dunia, tapi ditangguhkan untuk satu masa yang akan datang. Dan mungkin perkara tersebut Allah Ta'ala berikan dalam bentuk nikmat-nikmat yang lain yang mungkin kita tak tergambar. Kerana manusia ni merasakan bahawa umpamanya kekurangan yang ada ataupun dia mengharapkan, contoh kita kata ketika itu kekangan kewangan umpamanya, mengharapkan duit itulah penyelesaian kepada segala-galanya. Akan tetapi dia lupa, kadang-kala dia mengetahui barangkali itulah keperluannya, tetapi Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang apa hajat kenan hambanya, keperluan hambanya. Dan apabila kata Allah disebut dalam ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenaiku wahai Muhammad, maka katakanlah sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku perkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku.
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka mengikut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi ataupun mendapat petunjuk. Ayat ini menerangkan kepada kita bahawa kata Ibnu Kathir, Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan mengecewakan hajat ataupun perkenan hamba-Nya. Walaupun kita merasakan bahawa kita dah berdoa daripada zaman muda lagi sehinggalah kepada hari ini dah berusia dah umur, tapi ada doa yang Allah Ta'ala kita merasakan Allah Ta'ala tidak perkenankan. Tapi yakin dan percayalah bahawa Allah Ta'ala lebih mengetahui keperluan dan hajat hamba-Nya. Sebab itu perkara yang kedua juga di antara kalau kita baca dalam amalan doa harian ini, yang tadi doa pertama kita sebut Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua ialah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, kana aktsaru du'ain nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah doa yang sering diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana, wahai Tuhan kami ya Allah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini seringkali kita baca dan tak mungkin kita tinggalkan, sehinggalah pada hari ini biasa ada dalam doa ini. Dan itulah doa yang mana Nabi sering ulang. Paling banyak dalam kehidupan Nabi tidak akan tinggalkan doa ini. Begitu juga dalam hadis yang kedua disebutkan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuktharu an yaqula ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, faqultu ya Rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina, qala na'am innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Yang pertama itu saya rasakan tak perlu kita nak huraikan, kita dah tahu maksudnya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan berikan kami, rezekikan kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan peliharakanlah kami daripada azab api neraka. Adapun yang ketiga disebutkan tadi, selalu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan doa ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Nabi baca doa ini sehinggalah para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami ni sahabat kamu, kami ni orang yang dah beriman dengan amanna, kami telah beriman dah. Maksud amanna ni kami dah beriman. Apa maksudnya? Semua perkara yang Nabi perintahkan para sahabat semua buat, ikut, patuh. Wa bima takhafu, kata sahabat, apa lagi yang kamu risaukan kepada kami? Seolah-olah sahabat menganggap bahawa kami ni dah buat semua dah. Maknanya kalau kamu mati dalam medan perang, kami juga akan ikut sama mati. Begitulah seolah-olah maksudnya. Sehingga para sahabat tanya Nabi, wahai Rasulullah, apa lagi yang kamu risaukan dengan kami ni? Kami akan setia dengan kamu sehinggalah mati. Nabi mengatakan bahawa fahal takhafu alaina, adakah kamu risaukan kepada kami? Nabi jawab, ya, aku risaukan kepada kamu. Walaupun kita kata sahabat ni, apakah maksud sahabat? Sahabat ni khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia ialah zaman aku. Zaman aku para sahabat, maknanya bukan kita lah yang dimaksudkan Nabi, sebaik-baik manusia. Kemudian siapa ke orang yang lebih baik daripada tu? Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi selepas daripada itu, generasi selepas daripada itu siapa? Lepas pada sahabat siapa? Selepas zaman sahabat, zaman siapa? Tabi'in, orang yang mengikut kepada sahabat. Kemudian selepas pada tabi'in, tabi'in. Tabi'in. Selepas daripada itu Nabi tidak menyebutkan lagi. Nabi tidak menyebutkan lagi. Walaupun kita kata bila tak sebut adakah kita ni jahat? Tidak. Kerana tingkatan manusia ini Allah Ta'ala takkan berbeza. Sebagaimana kita belajar dalam sirah Nabi juga, disebutkan di antara ada hadis yang Nabi SAW sebutkan 10 orang yang dijamin syurga, di antaranya ahli Badar. Ahli Badar. Begitulah tingkatan manusia. Adapun kita, mana para sahabat itu dijamin syurga oleh Allah. Adapun kita belum pasti lagi, belum tahu. Belum tahu lagi. Sehinggalah para sahabat ini muskil kepada Nabi, dan Nabi kata, ya, aku takut dengan kamu.
Apa yang Nabi risaukan? Innal quluba baina usbu'ain. Nabi kata, sesungguhnya hati ini, hati manusia ini adalah baina usbu'aini, adalah dalam genggaman Tuhan. Adalah dalam genggaman Tuhan. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Ta'ala boleh sahaja membalikkan hati manusia itu mengikut kehendaknya. Mengikut kehendaknya, sesuai dengan usaha manusia. Sebab itu kalau kita boleh perhatikan, ada di kalangan kita manusia yang mana mungkin pengamalan hidupnya, mungkin zaman mudanya kita kata penuh dengan, kita kata ialah benda-benda yang melalaikan. Dari sudut pakaian auratnya, dari sudut pergaulannya. Tapi penghujungnya kematian yang baik, husnul khatimah. Siapa tahu? Kerana kematian ini, ketetapannya baik tak baik milik Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Sebab itulah lazimilah doa berikut. Akhirlah kehidupan kami ini, wahai Allah, dengan kehidupan yang baik. Barangkali ada juga yang mana kehidupannya penuh dengan kebaikan orang yang soleh. Tetapi entah macam mana, umpama kalaulah sekalipun dia tu pernah satu ketika, ni kisah yang betul, kisah yang betul. Satu ketika imam satu tempat, biasa dalam kadang-kadang manusia oleh kerana ada hati dan perasaan masing-masing, entah macam mana berlaku, kita kata perselisihan di kalangan jawatan-kuasa, mana terlucutlah imam dia. Walaupun sekian lama 30 tahun imam menjadi imam di situ. Tak lama jumpa, tidak ada lagi pakaian jubah, tidak ada lagi kopi atas kepala. Yang tinggal apa dia? Pakai seluar pendek. Menunjukkan apa? Hati manusia ini Allah Ta'ala boleh bolak-balikkan sekelip mata. Maknanya apa? Keimanan kita pada ini, kita beramal kepada Allah, kita datang ke masjid umpamanya, kita menjaga ahli keluarga kita, memastikan bahawa kehidupan yang mana kita jalani ini, kehidupan yang mana kita mendapat pahala adalah untuk apa sebenarnya? Adakah betul-betul benar-benar untuk Allah, ataupun ada sesuatu benda yang mana di samping niat kerana Allah ada niat yang lain? Kerana itu kembali kepada niat. Sebab itulah innamal a'malu binniat kan. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan itu dikira berdasarkan niat seorang. Berdasarkan niat seorang. Baik. Akhirnya kita sebut bahawa dalam doa-doa yang kita sebutkan tadi, pada awal kita sebut Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa yang pertama. Yang kedua ialah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang kedua. Dan doa yang ketiga ialah ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Ataupun kalau dengan lafaz yang jamak, yang ramai, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Tetapkan hati kami dalam agama kamu, dan tetapkan kami dalam ketaatan kamu. Baik, adalah Rasulullah SAW juga selalu mengucapkan, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati-hati kami ini di atas agama kamu. Kemudian kata Anas, wahai Rasulullah, kami beriman kepada kamu dan kepada apa yang engkau bawa. Lalu apakah engkau masih risaukan kepada kami? Berdasarkan hadis tadi. Lalu baginda menjawab, ya, kerana sesungguhnya hati manusia ini berada di antara dua genggaman Tuhan, iaitu Allah yang boleh membolak-balikkan hati manusia menurut apa yang dikehendakinya. Mudah-mudahan dengan perkongsian 3 doa tadi memberikan bekalan kepada kita untuk kita amalkan dan praktikkan dalam kehidupan seharian. Tidak ada lain perkara yang kita harapkan melainkan amal kita ini yang kita usahakan, penat dan lelah kita sedikit ini Allah Ta'ala terima. Dan Allah Ta'ala menjadi saksi di atas amalan niat yang baik, amalan yang soleh. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi dalam ayat wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Pasti Allah Ta'ala akan perlihatkan amal kita nanti dengan syarat ikhlas kerana Allah. Dalam keadaan amalan yang banyak, insya-Allah kita akan bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Apa yang lemah, yang kurang itu datang daripada diri yang bercakap ini. Mohon maaf sekiranya ada menyentuh mana-mana pihak. Tidak ada perkara lain yang saya maksudkan, melainkan hanya sebagai nasihat kepada semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا حذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Baik, soalan tadi lupa. Ada satu soalan tanya, Ustaz, anak saya ni darjah 2 bertanya, kira kita ni selalu lena dalam berzikir. Kita ni selalu lena dalam berzikir. Kena ingat Allah selalu ke? Kalau nak menyanyi-nyanyi tu tak boleh ke? Baik. Lena dalam berzikir ni, yang penting berzikir ni apa? Kita tengok kembali kepada ibadah. Apa hukum berzikir? Sunat. Apa hukum berzikir? Sunat. Maknanya kalau sekiranya dalam keadaan kita berzikir, kemudian kita tertidur, terlelap, sampai kesudah, contohnya apa tu, kita selepas solat biasanya imam akan wirid, berjemaah kita akan berzikir, dan kita bermula pada selepas salam itu kita lena, terlelap, sehinggalah orang habis berdoa pun kita lelap juga. Tak ada masalah lah, kerana apa? Hukumnya sunat saja. Kecuali pada perkara-perkara yang rukun, yang ada kita kata dari sudut perkara-perkara yang perlu dijaga, maka itu kita lihatlah dari sudut sah atau pembatalan ibadah tersebut. Baik, kena ingat Allah selalu ke? Dan kerana itulah maksud zikir. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wahai manusia, berilah peringatan, kerana peringatan itu memberikan tanfa'ul mu'minin, memberikan peringatan kepada orang yang beriman. Memang zikir maksudnya pun zikrun daripada perkara, daripada ertinya, definisinya adalah ingat. Maksud ingat sini ingat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kerana kalau kita tidak kembali kepada Tuhan, kadang-kadang kita ni umpama kalau kita hadir majlis-majlis zikir umpamanya, mulut kita menyebut contohnya la ilaha illallah asyik, sehinggalah kita sampai satu tahap kita panggil istilahnya zauq, datangnya rasa naik syekh lah orang kata. Tapi kebarangkalian untuk hati kita itu tidak tawajuh kepada zikir, ada ataupun tidak. Kadang-kadang maksudnya tawajuh ni dengan kata, adakah contoh kita sebut subhanallah pada lisan kita, pada mulut kita, tapi adakah hati itu hadirkan maha suci Allah ataupun ada perkara yang lain? Itu maksudnya. Sebab tu apa yang kita zikir, maksudnya zikir ni bukan sekadar pada lisan, tapi yang paling penting ialah pada hati. Kalau mulut sekadar menyebut subhanallah, alhamdulillah Allah, tapi hati itu merantau ke mana-mana, maka tidak mencapai maksud kepada zikir. Tidak mencapai maksud. Baik. Kalau nak menyanyi tak boleh ke dalam berzikir? Sambil berzikir tak boleh lah menyanyi. Maknanya kerana zikir itu fungsi dia untuk kita ingat kepada Allah. Bila kita mencampurkan urusan-urusan yang lain, sekalipun tidak mendatangkan dosa selagaimana lirik tadi, tidak mengandungi unsur-unsur yang syirik ataupun sebagainya, tetapi maksud kepada zikir itu tidak sempurna, tidak sampai. Dan seolah-olah kalau kita laksanakan, kita buat dalam keadaan yang begitu, kita hanya sekadar boleh mendapat lelah dan penat sajalah. Lelah dan penat saja, tapi tak mendapat apa-apa. Jadi rugi ibadah kita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.